Okey, kejap lagi kita tengok Adlin pula. Adlin pun performer juga. Jangan main-main Bob. Kejap lagi. Dia keluar sekejap, badan dia besar sekejap lagi. Okey, kita berhibur dengan Haziq. Adik, jangan gigil-gigil dek. Adik ni kalau abang tengok dekat TV dia suka. Itu fashion kan. Mulai pada sekarang kalau orang nampak Haziq kan, orang kata Haziq. Cuba Haziq buat macam ni. Kaki dia pula yang dia tahan kaki dia pula. Okeylah Haziq, ni abang nak tanya kesukaran Haziq menyanyikan lagu Kian Mawi ni. Sebab lagu ni kan merupakan antara lagu yang menduduki carta teratas dalam AF lagu. Maknanya lagu itu diminta oleh pengundi-pengundi di luar. Dan Haziq berpeluang untuk menyanyikan. Jadi tekanan tak Haziq? Tekanang. Sebenarnya semua orang minta lagu ni kan. So rasa macam semua orang harapkan yang terbaik. So insyaAllah lah. Boleh kan? InsyaAllah. Boleh, okey. Kita tak mau bagi tekanan dekat Haziq. Haziq, kita bangun, Haziq boleh ambil tempat. Tapi sebelum tu Haziq, kita tak mau bagi tekanan dekat Haziq kan. Cuba kita tengok siapakah pula tetamu kita hari ini. Penat dah tangan ni, tak keluar juga ke? Tukarlah tangan kanan pula. Mawi! Tak nak bagi tekanan dekat Haziq. Kita bawa tuan punya lagu, tengok sendiri bagaimana Haziq nyanyi. Tak ada tekanan. Okey, Mawi. Sihat? Sihat. Ayah sihat? Ayah beransur sihat. Mak masih di sana? Mak baru balik 2 hari lepas. Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Jadi Mawi macam mana ni? Ada yang nak menyanyikan lagu Mawi ni? Jadi Mawi kejap lagi Mawi duduk dekat bawah tu. Mawi tengoklah. Jangan gigil-gigil dek walaupun Mawi ada. Okey. Tepukan untuk Mawi, kam. Mawi.